Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mirza Muhammad Zuhaili bin Rizauddin, berumur 12 tahun dari kelas 6 Al-Farabi. Saya kini memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengawas Sekolah dan Disiplin 1 di Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Mutiara. Kod sekolah saya ialah PBA 4019. Saya memegang jawatan sebagai pengawas dari tahun 3 sehingga kini tahun 6. Sebagai murid yang aktif dan berdisiplin, saya sentiasa berusaha untuk menjadi contoh kepada rakan-rakan melalui tindakan, sikap dan komitmen saya terhadap tugas yang diamanahkan. Dari segi pencapaian, saya telah menyertai pelbagai pertandingan di peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri dan daerah. Khususnya dalam bidang STEM, inovasi, kuis dan bahasa. Antara kejayaan yang membanggakan saya ialah: pertama, pingat emas dan perak dalam pertandingan World Youth STEM and Innovation peringkat antarabangsa. Kedua, pingat gangsa dan anugerah khas dalam pertandingan inovasi di peringkat negeri dan kebangsaan, serta beberapa anugerah kuis dan penyertaan aktif dalam program akademik dan kokurikulum, termasuk bahas ala parlimen sekolah rendah. Saya telah menerima beberapa anugerah seperti: pertama, anugerah pelajar cemerlang Parlimen Batu Kawan peringkat daerah. Kedua, Kadet TUSPA terbaik lelaki peringkat negeri. Dan ikon badan uniform sekolah. Sebagai pemimpin muda, saya pernah menyandang beberapa jawatan dalam badan uniform, termasuk kenaikan pangkat dari Lance Corporal, Corporal sehingga Sarjan Tunas Pertahanan Awam. Saya merupakan bendahari Tunas Pertahanan Awam dan pengerusi permainan lompat tali. Saya pernah menyertai fun run di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Saya percaya bahawa kepimpinan yang berkesan bermula dari disiplin diri, tutur kata yang berhemah serta kesediaan untuk berkhidmat dalam pelbagai bidang tanpa mengira situasi. Dengan pengalaman ini, saya berazam untuk terus menjadi pengawas yang bertanggungjawab dan menjadi teladan yang baik kepada seluruh warga sekolah. Sekian, terima kasih.